Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu 25 hari bulan Februari 2026 Masihi bersamaan dengan 7 Ramadan 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 5.54 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini selepas pada buat video daily report kemarin. Tak balik pada tu, balik waktu tak pergi mana-mana lah. Tunggu maghrib, semaya maghrib, semaya isyak. Lepas tu lepas semaya maghrib pergi ke masjid untuk semaya pada isyak dan juga solat sunat tarawih. Sebiasa singgah kedai fikri seperti biasalah. Minimal seperti biasa balik pukul 12.40 lebih kurang. Tidur dalam pukul 1, pukul 2, pukul 3.10. Bangun pada pukul 5 tadi. Tepat pukul 5 tadi bangun. Bukan 4.54 bangun. Awal bangun. Kalau ubi tak ada. Berita tak ada. Jadi lain sikit perut rasa tu. Pasal dia kurang tenaga. Ubi tu bagi tenaga dan kenyal lebih lama Ni jadi lakukan jeli itu sikit lah. Huyung sikit lah. Kalau tak pergi dah okey. Lepas tu lepas pada tu lepas sahur tu seperti biasalah. Edit video ke apa tu, tidur pada pukul pas main subuh tu lah. Tidur pas main subuh tu, tidur dari pukul 8 pagi. Ajak nak bangun pukul 10 untuk pergi ambil duit di bank tu. Tapi tak terbangun. Yalah pukul 2 juga tadi. Pukul 2 apa tadi? Pukul 2 berapa tadi bangun. Lepas tu bagi ada siapa tadi. Tak payah review lah pasal mungkin bagi saya pun bagi budak pergi geng. Tak payah review lah. Sebab saya tak kebuka pun. Sekadar cerita gitu lah. Saya cerita dalam video ni lah. Ringkas. Untuk nak ringkas ke apa. Aktiviti hari ni lah. Mungkin nak buat satu video hari ni. Untuk nak rakam satu video lah ni kan. Tak payah review. Saya tak kebuka dah pun. Moga bagi okey kan. Tak boleh buka lah. Duit dah tak payah habis dah. Biar lah. Biar duduk situ dulu. Tak ada apa lagi bagi 30 naya 6%. 30 naya 7% dia bayar mana? Dia baru bayar naya 30 naya. Mana 30 riyal lagi tak payah. Okey. Lepas tu okey panjang cerita. Saya pun tak ada ingat nak rekod masa mana. Masa apa dia dah pukul tu. Apa dah saya balik tu dah. Tak ingat bangun pada pukul 2 berapa dia? Tidur pada pukul 2 berapa? Pukul 2.30. Lepas tu mandi. Pukul 2.50 tu saya pergi ke Bukit Payung. Bisa seminyak. Tak ada duit lagi di bank. Lepas tu pergi ambil di kedai lah. Nak bayar cah 2 riyal lah pasal mengambil SN. Di kedai gitu memang ada cah. Enggak kedai tu. Untuk 100 riyal. Jadi 2 riyal lah enggak 200. Lepas tu klik ke rumah. Lepas tu terus klik ke rumah lah. Balik ke rumah lalu. Ajak nak pergi selalu. Tak ada panah. Gitu kok. Lepas tu ni nak pergi ajak nak pergi bazar lu tadi. Gitu kok tak ada. Nak pergi lab dah. Lepas pada buat video ni nak pergi lah. Okay, nak connect dah. 7.58 lah. Okey, lepas pada 17.58. Mana pukul 5.58 dah. Tu main nak connect. Lepas tu dekat sisong kena. Lepas tu Mayasa dalam pukul 5.30 saat ni. 5.30 Mayasa. Lihat tu relax tu. Bagi siapa tu. Lepas tu tak carut. Tak buat review lah. Pakai tak simpan gitu. Bayar pakai tak gitu. Lepas tu Mayasa nak ada 5.30. Lepas tu pukul 5 berapa ni? 5 ni buat video ni. Okay, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.